Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izzatul. Dan saya Harina. Hari ini kami berada di Karnival Keluarga SMK Syabanaya bagi tahun 2026. Focus, I can't even control it. You know your lips are golden, baby, get me high. Touching me like light. Karnival ini bertujuan mengeratkan hubungan antara pihak sekolah, ibu bapa, pelajar dan komuniti setempat melalui pelbagai aktiviti yang menarik dan bermanfaat. Terdapat pelbagai aktiviti yang diadakan sepanjang karnival ini berlangsung seperti jualan kedai makanan, pelbagai permainan yang menarik dan cabutan bertuah. Sambutan yang diterima amat menggalakkan kehadiran ramai ibu bapa, guru dan pelajar yang bersama-sama memeriahkan suasana. Jom sama-sama kita melihat sepanjang kemeriahan majlis ini berlangsung. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. Couldn't fight if I wanted. Flying to places that I never thought I could go. You're a meteor shower, falling down all over me. Yeah, you're making me glow. Couldn't fight if I wanted. Flying to places that I never thought I could go. Starry-eyed, got me starry-eyed. Yeah, got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with them. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. Bersama saya Encik Arimi YDPP IBG Syabanaya. Encik, bagaimanakah penganjuran Karnival Keluarga pada tahun ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat usaha semua pihak, promosi berjalan lancar, kelulusan daripada pihak berkuasa dan penyampaian kepada semua penduduk sekitar Kelang. Jadi hari ini Alhamdulillah pengunjung hadir bertali arus dan kita jangkakan dapatan yang terbaik dan lebih baik. Jadi terima kasih kepada pengunjung, terima kasih kepada semua yang terlibat. Ayuh kita berkarnival. Terima kasih. Cover me in glitter till I'm shining bright. I never wanna leave the sky. The way you made me feel alive. I was in the dark and baby you're the light. Bersama saya, mantan pengetua, Bonda adalah salah seorang orang kuat program ini. Apakah objektif utama program ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan atas kesempatan yang diberi ini. Baiklah, sebenarnya objektif utama program ini adalah untuk mencari dana oleh pihak PIBG untuk memastikan peruntukan diberikan kepada pihak sekolah. Jadi pihak sekolah tidak mempunyai peruntukan kewangan yang mencukupi. Jadi menjadi tanggungjawab PIBG lah untuk membantu pihak sekolah mencari dana supaya pihak sekolah dapat menjalankan aktiviti dan program-program yang telah dirancang. Itulah objektif yang paling utama. Upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with them. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with them. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. Got me upside down, spinning around you. Bersama saya Puan Azlina. Puan, apakah pendapat Puan tentang karnival pada hari ini?
Pada pandangan saya, karnival pada hari ini buat julung kalinya saya hadir dan saya dapati begitu ramai pengunjung khususnya dalam kalangan ibu bapa bukan hanya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Bandar Raya, malah ibu bapa yang hadir dari berdekatan dengan Sekolah SMK Shah Bandar Raya, didapati dari SK, Kampung Jawa 2 dan ada lagi beberapa sekolah yang hadir. Di samping itu, saya dapat lihat pelbagai gerai jualan yang terdiri daripada makanan, minuman. Begitu juga ada pelbagai permainan yang melibatkan murid-murid di sekolah ini menguruskan semuanya. Bagi saya ini satu pendekatan yang amat berbeza, luar biasa, hebat, bagus. Taste the clouds, dance with the moonlight. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry. Secara keseluruhannya, Karnival Keluarga 2026 ini berlangsung dengan meriah dan mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada semua pihak. Diharapkan program ini dapat diteruskan lagi pada masa hadapan untuk mengeratkan hubungan antara ibu bapa, sekolah dan masyarakat. Sekian sahaja daripada kami. Saya Halina. Dan saya Izatul. Jumpa lagi di liputan akan datang. Bye.